Selagi bakal pengantin yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah asar yang disemak daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Amirul Mukminin Sayyidina Ali pernah berkata, Al-haqqu bila nizam yaghlibuhu batilun binizam. Apakah maksudnya saudara? Satu kebaikan yang tidak sistematik, yang tidak teratur, akan dikalahkan oleh satu kebatilan yang teratur. Kata-kata Sayyidina Ali ni begitu tajam dan mengandungi makna yang tersirat, yang begitu mendalam. Betapa pentingnya kita pada hari ini membuat perancangan. Perancangan bilakah kita akan pergi ke Mekah sebagai contohnya. Perancangan bagaimana kita dapat memiliki sebuah rumah, contohnya. Perancangan bagaimana kita nak memiliki sebuah kenderaan, contohnya. Dan perancangan bagaimanakah kita ingin memiliki pasangan dalam hidup. Ingat saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian, perkahwinan menyebabkan syaitan itu akan berduka cita. Apabila seorang itu berkahwin, maka sempurnalah separuh dari keimanannya. Tinggal separuh lagi, seperdua lagi, apabila dia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bila kita melihat dalam erti kata yang dikemukakan oleh para fuqaha, orang berkahwin dia sebagai muhsan. Muhsan dia perkataan hisnun. Hisnun maknanya satu tembok, benteng. Dalam erti kata lain, seorang yang sudah berkahwin terpelihara daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selagi dimuliakan Allah sekalian, merancanglah. Kerana orang yang merancang ini sebenarnya mencari laluan untuk berjaya. Orang yang tidak ada perancangan sebenarnya merancang untuk gagal, seperti yang dikatakan oleh para hukama, para bijaksana. Moga-moga saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian beruntung mendapat nasihat dalam portal seperti ini, memudahkan kita dalam perancangan yang kita buat. Moga-moga tidak ada pemaziran, tidak ada maksiat kepada Allah, dan laluan kita untuk mencari redha Allah itu terbuka luas. Wallahu a'lam.